Orang kata kau boros. Tapi hakikatnya, kau trauma duit. Setiap kali kau ada duit lebih, bukannya happy, yang datang dulu anxiety. Dalam kepala ligat fikir kalau nanti emergency macam mana. Kalau kereta rosak, kalau family tiba-tiba minta tolong, kalau tiba-tiba kena buang kerja. Sebab tu ramai selesa bila akaun bank nipis. Bukan sebab tak nak simpan, tapi sebab otak dah terlatih takut pegang duit lama-lama. Duit banyak buat kau resah, duit sikit buat kau rasa normal. Sebab dari kecil, kau dah dibesarkan dengan mindset duit tu sumber masalah. Kau tengok mak ayah gaduh pasal duit. Kau dengar orang cakap duit banyak pun tak bahagia. Semua tu tanam belief dalam kepala kau tanpa sedar. Hasilnya, bila income naik pun, lifestyle naik sama. Dompet tetap kosong walaupun pendapatan makin besar. Ini bukan masalah matematik. Ini masalah wire kepala yang dah lama salah sambung. Kalau kau nak tahu cara nak betulkan wiring kepala ni, stay untuk part 3.